Esah kahwin dengan abang, kita share je bang. Bayar rumah sewa kita share, bayar kereta kita share, air susu anak kita pun ada kita share. Hantaran pun kita bayar separuh-separuh. Tapi abang jangan bagi tahu kat papa dengan mama. Banyak problem perempuan bila nak kahwin awal-awal lagi dah share. Dan sampailah kau nanti kau dah bercucu dah bercicit pun kau bershare. Jadi kita jadi orang perempuan kena ada border. Kena jadi apa? Kena ada border. Bila ada border, baru laki ni akan rasa aku perlu orang kata provided. Jadi perempuan kita kena pura-pura tak berapa nak pandai. Kita kena jadi blur. Faham? Sebab lelaki ni bila tengok perempuan tak ada kejaya, ada harta, dia mula lupa tanggungjawab. Dia mula lupa tanggungjawab. Jadi kita jadi orang perempuan yang pertama sekali bila kau berkahwin, kau kena dah deal awal. Topik kita suami kaki kikis. Bila korang berkahwin sebenarnya, pertama sekali korang kena ada agreement ataupun korang kena ada perbincangan antara korang punya suami kan juga isteri. Perempuan ni sebenarnya, perempuan independence ni, dia memang nampak kuat. Dia memang nampak kasar. Dia memang tak meminta. Tapi dalam hati dia, wanita yang independence ni, dia nak juga belayan. Dia nak juga lelaki yang protect dia. Lelaki yang memberi. Suami ni atau lelaki ni memang ditakdirkan untuk, orang kata, untuk melindungi. Tapi ingat, lelaki kaki kikis ni tak lama dik. Hanya bersandarkan pada rupa saja, lama-lama kita bosan. Hidup kosong. Tak ada apa-apa. Mengharapkan gaji isteri. Jadi kita jadi suami ni, nasihat papa, jangan kikis duit isteri. Kenapa?